Salam sejahtera murid-murid. Dalam video tutorial ini, kita akan mempelajari tentang tumbuhan monocotyledon dan tumbuhan dicotyledon di bawah subtopik pengelasan organisma. Seperti yang telah murid-murid pelajari, monocotyledon dan dicotyledon merupakan tumbuhan berbunga. Monocotyledon ialah tumbuhan yang mempunyai satu cotyledon. Contohnya pokok jagung, padi dan pisang. Tumbuhan dicotyledon pula ialah tumbuhan yang mempunyai dua cotyledon. Contohnya pokok tomato, kekacang dan bunga matahari. Cotyledon ini penting kerana menyimpan makanan untuk anak benih semasa tumbuhan mula bercambah. Baik murid-murid, dalam video ini, kita akan bandingkan dua tumbuhan yang biasa kita lihat, iaitu pokok jagung untuk monocotyledon dan pokok tomato untuk dicotyledon. Kedua-dua jenis tumbuhan ini boleh dibezakan melalui beberapa ciri utama seperti bilangan cotyledon, urat daun, jenis batang dan jenis akar. Mari kita lihat satu persatu perbandingan ciri tumbuhan tersebut dalam soalan ini. Soalan ini meminta murid menggariskan jawapan yang betul. Ciri yang pertama ialah bilangan cotyledon. Tumbuhan monocotyledon mempunyai satu cotyledon. Tumbuhan dicotyledon pula mempunyai dua cotyledon. Jadi, mono bermaksud satu dan di bermaksud dua. Untuk daun pula, tumbuhan monocotyledon mempunyai daun berurat selari, iaitu urat daunnya tersusun secara selari dari pangkal ke hujung daun. Tumbuhan dicotyledon pula mempunyai daun berurat jejala, iaitu urat daunnya bercabang-cabang seperti jejaring. Mari kita lihat batangnya pula. Batang tumbuhan monocotyledon biasanya lembut dan tidak berkayu. Contohnya, batang pokok jagung yang lembut dan berwarna hijau. Batang pokok jagung berwarna hijau, berongga dan tidak mengandungi tisu kayu keras. Tumbuhan ini boleh berdiri tegak kerana disokong oleh tisu sokongan seperti tisu kolenkima dan bukannya kayu. Manakala batang tumbuhan dicotyledon pula kebanyakannya adalah berkayu. Pokok tomato dikategorikan sebagai tumbuhan yang mempunyai batang berkayu. Walaupun batangnya tidak keras seperti batang pokok besar, pokok tomato masih dianggap berkayu lembut. Hal ini demikian kerana batang pokok tomato mengandungi tisu berkayu, iaitu xilem dan phloem yang memberi sokongan kepada tumbuhan. Walaupun batangnya lembut dan boleh dilentur, pokok tomato tetap mempunyai struktur kayu di dalamnya, jadi diklasifikasikan sebagai berbatang kayu. Dan akhir sekali, kita lihat akarnya pula. Tumbuhan monocotyledon mempunyai akar serabut, iaitu banyak akar kecil yang keluar dari pangkal batang. Tumbuhan dicotyledon pula mempunyai akar tunjang, iaitu satu akar utama yang besar dengan beberapa akar cabang. Sebagai rumusan, tumbuhan monocotyledon mempunyai satu cotyledon, urat daun selari, batang lembut dan akar serabut. Tumbuhan dicotyledon pula mempunyai dua cotyledon, urat daun jejala, batang berkayu dan akar tunjang. Ingat ya, perbezaan ini penting untuk membantu kita mengenal pasti jenis tumbuhan serta menjawab soalan perbandingan dalam peperiksaan. Sekarang kamu sudah tahu cara membezakan tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Cuba lihat tumbuhan di sekeliling kamu, adakah tumbuhan tersebut mempunyai akar serabut atau akar tunjang? Baik murid-murid, selamat belajar dan semoga berjaya.